Aroma ikan bakar ni tak payah bagi tahu pun, tak apa, korang semua tahu. Tapi yang aku tak boleh brain yang aku makan tepi laut ni, lalat banyak gila. Aku tak berhenti-henti kipas depan aku ni. Aduh, pasanglah tempat, apa nama tu, tempat yang elektrik tu kan, bagi lalat ni mampus semua. Aduh, so hari ni kita ada ikan bakar, kita ada lala, kita ada udang, kita ada sotong masak petai. Tapi apa pun hari ni aku dengan Amal lapar, poket pun tebal sikit, jadi kita pun makanlah dekat aroma ikan bakar ni. Tapi aku kan tengah berbulu sebab lalat memang banyak gila. Sakit jiwa aku. Macam mana aku nak makan macam ni? Kan? Boleh tak kau pasang tempat yang bunuh lalat tu supaya kita makan senang sikit tu. Lalat kat kamera aku, lalat penuh. Itu je lah aku nak bising ni. Sekarang kita cuba makan dekat rumah ikan bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Cuba sikit ikan bakar dia ni. Ikan apa aku ambil dia aku lupa. Tu dah isi. Kat sini makanan dia memang mahal lah. Jangan tanyalah kenapa kan. Nama pun seafood. Makan jap. Aroma ikan bakar ni tak payah bagi tahu pun, tak apa, korang semua tahu. Tapi yang aku tak boleh brain yang aku makan tepi laut ni, lalat banyak gila. Aku tak berhenti-henti kipas depan aku ni. Aduh, pasanglah tempat, apa nama tu, tempat yang elektrik tu kan, bagi lalat ni mampus semua. Aduh, so hari ni kita ada ikan bakar, kita ada lala, kita ada udang, kita ada sotong masak petai. Tapi apa pun hari ni aku dengan Amal lapar, poket pun tebal sikit, jadi kita pun makanlah dekat aroma ikan bakar ni. Tapi aku kan tengah berbulu sebab lalat memang banyak gila. Sakit jiwa aku. Macam mana aku nak makan macam ni? Kan? Boleh tak kau pasang tempat yang bunuh lalat tu supaya kita makan senang sikit tu. Lalat kat kamera aku, lalat penuh. Itu je lah aku nak bising ni. Sekarang kita cuba makan dekat rumah ikan bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Cuba sikit ikan bakar dia ni. Ikan apa aku ambil dia aku lupa. Tu dah isi. Kat sini makanan dia memang mahal lah. Jangan tanyalah kenapa kan. Nama pun seafood. Makan jap. Oh. Ni sambal belacan ke ayam asam ni? Oh sedap. Okey lah. Kita ambil sambal sotong ni. Aku tengok petai tak boleh brain lah. Tak boleh tahan. Udang tepung. Tengok tu macam mana nak makan. Tangan aku macam ni daripada tadi. Aduh. Kalau kau biasa makan dekat sini mungkin kau tahulah betapa seksanya nak makan dengan lalat-lalat ni. Lalat ni macam mana ni? Tengok tu lalat tu. Ini silat air bulan bila kena penyakit tu makan. Sebab lalat ni tak tahu dihinggap kat mana. Tapi sedap lah. Makan sikit udang ni yang besar ni. Ni udang butter prawn. Tengok udang dulu. Udang ni besar gila. Tak sedap lah pula. Dia memang mahal lah. Sebab apa? Mungkin sebab dia kira siap masak kan. Kena pula dengan lalat selonggok ni, aku rasa tak berbaloi lah. Sebab kau bukan makan, kau tengok lalat makan makanan kau. So untuk berapa ringgit aku tak tahu, tapi lauk dia boleh tahan sedap. Ada yang sedap, ada yang tak sedap. Ditemani pula dengan lalat yang selonggok yang join kau makan sekali, kan? Sambil-sambil itu ada pemandangan lautnya, laut dia pun coklat. Apa lagi kau nak, kau makan je lah. Aku dah penat dah ni.